Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Dalam pembentangan kami hari ini, kami akan menerangkan beberapa alat digital yang telah digunakan dalam laman sesawang pembelajaran kami. Alat-alat ini dipilih kerana mampu membantu guru menghasilkan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif dan berpusatkan murid. Baiklah, saya ingin menjemput rakan saya untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Boleh awak beritahu apakah alat digital yang telah awak gunakan? Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi untuk laman sesawang pembelajaran ini, saya telah menggunakan 3 alat digital utama, iaitu Canva, WordWall dan juga Padlet. Ketiga-tiga aplikasi ini mempunyai fungsi yang berbeza tetapi saling melengkapi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Saya akan menerangkan satu demi satu supaya lebih mudah difahami. Baiklah, kita mulakan dengan Canva. Mengapa awak memilih Canva? Saya memilih Canva kerana ia merupakan platform reka bentuk grafik yang sangat mudah untuk digunakan walaupun oleh pengguna yang baru. Canva menyediakan pelbagai template yang boleh diubah sesuai mengikut keperluan guru. Ini membolehkan guru menghasilkan bahan pembelajaran yang kemas, menarik dan juga profesional tanpa memerlukan kemahiran reka bentuk yang tinggi. Baik, seterusnya, apakah bahan pembelajaran yang boleh dihasilkan menggunakan Canva? Sebenarnya terdapat banyak bahan yang boleh kita hasilkan. Antaranya ialah slide pembentangan, infografik, nota bergambar, poster, lembaran kerja, video pendek, sijil, kad imbas dan juga sebagainya. Dalam laman sesawang kami, Canva digunakan untuk menghasilkan infografik dan juga nota bergambar supaya isi kandungan dapat disampaikan dengan lebih jelas dan tersusun. Mengapa penggunaan infografik itu penting? Infografik ni membantu murid untuk memahami sesuatu topik dengan lebih cepat kerana maklumat disampaikan secara ringkas melalui gabungan teks, warna dan juga susunan grafik. Berbanding membaca perenggan yang panjang, murid lebih mudah untuk mengingat isi penting apabila dipersembahkan dalam bentuk visual. Selain itu, penggunaan warna dan ikon yang sesuai dapat meningkatkan fokus serta menarik minat murid untuk belajar. Selain menarik, apakah manfaat lain yang Canva berikan kepada guru? Canva menjimatkan masa guru kerana dia banyak template yang sedia ada. Guru ni hanya perlu mengubah kandungan mengikut topik yang dia ajar. Selain itu, Canva juga membolehkan guru untuk bekerjasama dengan rakan-rakan yang lain secara dalam talian. Semua bahan boleh disimpan secara digital dan dikemas kini pada bila-bila masa tanpa perlu menghasilkan semula dari awal. Baik, jadi adakah Canva membantu dari segi kreativiti dan penyampaian maklumat? Betul. Canva bukan sahaja menghasilkan bahan yang cantik, tetapi yang lebih penting ialah membantu menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan supaya murid lebih mudah memahami isi pelajaran. Baiklah Hanis, seterusnya ialah WordWall. Apa sebenarnya WordWall? WordWall ni adalah platform pembelajaran yang membolehkan guru menghasilkan aktiviti dan juga permainan pendidikan secara interaktif. Ia sesuai digunakan sama ada semasa sesi PDPC berlangsung ataupun sebagai latihan pengukuhan selepas tamat pembelajaran. Okey, dalam WordWall, apakah jenis aktiviti yang boleh dihasilkan? Dalam WordWall ni menyediakan pelbagai jenis aktiviti seperti kuis, padanan jawapan, roda rawak, spinning wheel,
teka silang kata, susun perkataan, buka kotak misteri, benar ataupun salah dan banyak lagi. Guru ni hanya perlu memasukkan soalan sekali sahaja, kemudian WordWall boleh menukarkan soalan tersebut kepada pelbagai bentuk permainan secara automatik. Mengapa word wall sesuai digunakan dalam bilik darjah? Jadi, mengapa WordWall sesuai? Kerana ia menjadi pembelajaran lebih seronok. Murid akan berasa lebih seperti sedang bermain permainan, sedangkan mereka sebenarnya sedang mengulang kaji pelajaran. Kaedah ni dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar dan juga mengurangkan rasa bosan ketika sesi pembelajaran. Itu dari segi penggunaan dalam bilik darjah. Bagaimana pula dari sudut guru? Dari sudut guru pula, WordWall ni membantu guru membuat pentaksiran secara formatif. Guru boleh melihat jawapan murid serta mengenal pasti tahap-tahap kefahaman mereka. Jadi, jika ramai murid yang menjawab salah, guru boleh mengulang semula penerangan pada bahagian tersebut. Ini membantu guru untuk membuat penambahbaikan terhadap proses pengajaran mereka. Adakah word wall hanya sesuai digunakan di sekolah? Tidak. WordWall ni sebenarnya sesuai digunakan untuk pembelajaran di rumah. Guru boleh berkongsi pautan aktiviti kepada murid dan murid boleh menjawab menggunakan telefon pintar mereka seperti tablet ataupun komputer dan pada bila-bila masa. Baik, seterusnya kita beralih kepada alat digital yang terakhir iaitu Padlet. Mengapa awak memilih Padlet? Baiklah, saya memilih Padlet kerana ia merupakan platform kolaboratif yang sangat mudah untuk kita gunakan. Jadi Padlet ni, ia berfungsi seperti papan kenyataan digital di mana guru dan murid boleh berkongsi pelbagai jenis bahan dalam satu tempat. Seterusnya, apakah yang boleh dikongsikan dalam Padlet? Sebenarnya banyak perkara yang boleh kita kongsikan dalam Padlet tersebut seperti nota, gambar, video, pautan laman web, dokumen, rakaman suara dan juga hasil-hasil tugasan murid. Semua bahan ni dipaparkan pada satu papan yang boleh diakses oleh semua pengguna yang diberikan pautan tu. Apakah kelebihan Padlet dalam PDPC? Jadi, terdapat kelebihan Padlet yang kita ketahui adalah Padlet menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif. Jadi, murid dia boleh memberikan pendapat, menjawab soalan, berkongsi idea dan juga memberi maklum balas terhadap hasil rakan kerja mereka. Ini menjadikan pembelajaran lebih aktif kerana semua murid berpeluang untuk mengambil bahagian masing-masing. Bagaimana pula dari sudut guru? Dari sudut guru pula, kita boleh nampak guru ni boleh menggunakan Padlet untuk mengumpulkan semua tugasan murid, menjalankan aktiviti sumbang saran, menyediakan ruang refleksi selepas pembelajaran dan berkongsi bahan-bahan tambahan. Jadi semua hasil kerja murid berada di suatu tempat sekaligus dapat memudahkan guru membuat semakan. Baik, adakah Padlet membantu pembelajaran di luar waktu kelas? Ya, oleh sebab Padlet boleh diakses secara dalam talian, murid ni masih boleh baca nota, beri komen ataupun menghantar tugasan walaupun berada di rumah. Ini menjadikan proses pembelajaran lebih fleksibel dan tidak terhad kepada waktu persekolahan sahaja. Selepas mendengar penerangan tadi, saya dapati setiap alat digital mempunyai fungsi yang tersendiri. Boleh awak buat rumusan atau kesimpulan sekali lagi? Sudah tentu boleh.
Canva ni digunakan untuk menghasilkan bahan pembelajaran yang menarik dan profesional seperti infografik serta nota bergambar. Word pula digunakan untuk menghasilkan aktiviti dan juga kuis interaktif yang menyeronokkan bagi meningkatkan penglibatan murid. Seterusnya, Padlet digunakan sebagai platform kolaboratif untuk perkongsian maklumat, penghantaran tugasan dan juga perbincangan secara dalam talian. Jadi kesimpulannya, penggunaan ketiga-tiga alat digital ni dapat menyokong pembelajaran abad ke-21 kerana mampu meningkatkan kreativiti, komunikasi, kolaborasi dan juga penglibatan aktif dalam proses PDPC. Guru juga dapat menyampaikan pengajaran dengan lebih sistematik, menarik dan juga berkesan. Terima kasih atas penerangan yang sangat jelas ini. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih atas perhatian semua. Sekian, terima kasih.